Lelaki tegur warga Pakistan pandu kereta tak ada lesen. Seorang lelaki tempatan menegur seorang warga Pakistan yang memandu kereta tanpa memiliki lesen memandu. Dalam video yang dikongsikan, lelaki itu telah menahan warga Pakistan yang memandu sebuah kereta Proton Iswara berwarna hitam di tepi jalan. Setelah disoal, warga Pakistan itu mengaku yang dia tidak memiliki lesen dan memberitahu kereta itu adalah milik majikannya. Oleh kerana majikannya jatuh sakit, dia terpaksa membawa kereta tersebut untuk ke tempat kerja buat sementara waktu sahaja. Namun lelaki terbabit menegaskan warga asing itu perlu mengikut undang-undang yang ditetapkan di Malaysia, sama seperti undang-undang jalan raya di negara Pakistan. Mana mau pergi? Mana mau pergi? Mana mau pergi? Kerja sini. Dia kerja mana? Buka tingkap. Sini. Kerja mana? Sini. Buka lagi tingkap lagi. Sini ini UJR. Apa? UJR mau kerja. UJM. Ini jalan. Ini jalan, kerja jalan. Ya. Turun tingkap lagi. You bawa kereta ada lesen? Tak ada. Hah? Tak ada, ini kereta bos dia. You bawa kereta ada lesen tak? Tak ada. Bos siapa nama? Bos Muhammad Faris. Hah? Faris. Dia ada suruh you bawa lesen kereta? Dia ada sini. Saya sementara saja sudah bawa. Mana? Ada lesen? Tengok. Lesen? Saya sementara sudah. Hah? Sementara sudah bawa saja. Dia tak ada lesen? Saya tak ada, itu bos sudah sakit. Tak, you bawa kereta. Ya. Ada lesen tak? Saya tak ada lesen, saya tak bawa kereta. Saya sementara saja. 1 jam ke 2 jam macam itulah. Sementara? Ya, sementara. Lesen tak ada, mana boleh bawa kereta? Siapa cakap boleh? Sementara je lah, bang. Siapa cakap boleh? Tak boleh dah. Tak boleh, kenapa you bawa? Minta maaf lah. Bukan minta maaf. Ya, Malaysia punya undang-undang ada. Malaysia ada undang-undang. You mana? You orang mana? Saya orang Apa? Pakistan. Pakistan? You Pakistan punya orang? Ya. Bukan Bangla? Bukan, saya Pakistan. Pakistan ah? Pakistan, betul. Pakistan ada undang-undang ah? Udah? Pakistan ada law tak? Pakistan ada law tak? Belum. Tak faham. Tak faham? Pakistan ada undang-undang tak? Undang-undang. Undang-undang? You saja tak faham. Mau bawa kereta mesti ada lesen, you faham? Kalau Pakistan sana? Ya, betul. Ada? Boleh bawa kereta tak ini, tak ada lesen? Kalau sana pun tak ada lesen, tak boleh bawa kereta. Habis? Sama lah. Yalah, betul. Malaysia punya macam juga sama. Itu polis tak ada tahan juga? Saya tak bawa, saya hari ini saja. Ha? Saya tak bawa kereta, hari ini saja sementara saja. Hari ini saya bawa. Ni kerja apa ni, kontrak? Ha? Potong rumput. Bawa kereta bebas kat Malaysia ni. Nampak? Nampak? Cakap payah, Suara hitam, nampak?